Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Polisi JPKK Kampung Kaiflak, Polisi Terengganu, mengucapkan jutaan terima kasih kepada NGO Muslim Malaysia kerana sudi datang ke JPKK Kampung Kaiflak dengan untuk menziarahi beberapa orang komuniti Kampung Kaiflak yang uzur dan juga senah-senah yang terdapat di Kampung Kaiflak. Assalamualaikum. Radang sendi atau macam radang sendi ni obat khusus untuk dia tu ada, tapi macam untuk tahan je. Oh, untuk bertahan sajalah, maknanya untuk sembuh tu tidak. Sembuh tu dok lah. Jadi macam cepat letih. Jadi efek dia jadi cepat letih. Pas minggu sekali doktor ambil darah pula baru ni kata hati pula. Sakit hati. Macam hati tu nak punuh lah. Kosok. Kata kat makan obat lalu ni 4 butir seminggu. 4 butir seminggu ubat dia tu. Obat hati tu. Lepas tu jadi kalau kita makan obat hati tu, obat sakit hak untuk sendi ni tak boleh makan lah. Mungkin berkali takutnya kolesterol tinggi ko juga ko. Kolesterol pun ada. Kalau kecil manis, darah tinggi, kolesterol tu memang ada lah. Memang ada lah. Tapi tiap kali kalau cek 4 bulan sekali sini, dia kata kau turun. Okey. Okey, tapi dia pergi ke hati pula. Dia pergi ke hati pula. Maknanya lo ni kak, lepas tu jalan apa semua ni terhad lah, maknanya jalan mata. Jalan mata jalan. Jadi tak boleh nak tu lah. Lutut kan dia boleh tukar. Ni tak boleh nak tukar lutut. Lepas nak gagah tangan ni pun macam dia bekuk ni. Jadi bekuk. Jadi kita nak tukar ni pun tak boleh. Pakai 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Jetih tu jugalah. Jetih juga. Berserta dengan ikhtiar, insyaAllah. Nak ada lah tu ubat dia. Mungkin dia nak uji kita tak? Rindu dengan doa-doa kita tak? Jadi insyaAllah lah, doakan semoga dipermudahkan dan rakyat diberi kesembuhan seperti sedia kala, insyaAllah. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana, kerana tanpa derma dan semangat anda mungkin misi ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hambanya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.